Engkau tak Aduh. Kau dah tak boleh lari kat mana-mana dah. Aduh. Lari je lah. Walaupun patah tak. Alamak, aku jatuh. Oh, okey, aku ikut kau. Aku ikut kau. Sini yang. Tak pergi penjara ke? Iyalah. Oh, aku ingatkan kau nak belanja aku kedai mamak. Nah, aku nak ikat engkau punya tangan ni biar engkau tak boleh senang tu. Asal lambat sangat kau jalan polis. Asal kau lambat sangat polis. Aku lagi cepat dah. 2 orang lagi bos. Oh. Jangan tengok apa-apa lah. Aku boleh tangkap semua orang. Boleh tangkap semua orang. Maksudnya raja pun kau boleh tangkap. Ha? Aduh, macam mana ni? Mana boleh? Tu. Aduh. Masuk penjara. Sini. Sekejap aku nak laporkan kat bos aku. Oh, bos. Kau sejak bila ada bos? Bos aku, dia dah meninggal. Tapi aku hidup sendiri lah kat sini. Hah? Hidup sendiri maksudnya pencuri. Maksudnya Aku buat kerja sendiri. aku kena pakai baju ni ke? Kau kena pakai baju tu. Tapi kan aku memang pakai baju perempuan ni. Tak boleh. Pakai je lah. Jangan banyak memeng. Tak boleh pakai. Abang. Pakai lah dek. Yang tu baju untuk Dah aku keluar lah biar aku pakai. Kau nak tengok ke aku? Aku buka baju. Baju khusus untuk kita. Dah lah, tak boleh pakai. Dia tak muat. Pakai je lah. Muat. Tak boleh. Kan muat tu. Oh, yelah. Apalah. Kalau engkau lari, Aduh. siap bang. Apakah aku harus bertaubat? Apakah aku harus... tutuplah pintu. Tupa. Macam mana ni? Macam mana ni? Terpaksa. Kejap ya. Kenapa ada suara? Apakah aku harus bertaubat? Apakah ini masanya untuk aku bertaubat? Fine. Inilah masanya aku untuk bertaubat. Aku akan buat baik kepada orang. Cita-cita aku kembali jadi bertaubat. Bang polis, saya dah bertaubat. Boleh tak saya nak keluar? Okey, keluar. Ini anak Keluar. Ini anak kau ke? Mana ada? Aku mana ada kahwin. Tapi kau boleh jadi tim aku. Tim polis. Hah? Kau boleh kerja dengan aku? Tak boleh bang. Sebab raya sebenarnya saya nak pergi apa cakap? Sebenarnya saya nak jadi pencuri balik, tak jadi nak taubat. Kenapa ada orang tak pakai Jangan keluar. Aku tembak kau. Baru tahu kau. Okey? Kau nak aku tembak? Siapkan senjata. Go. Aduh. Aku kena langgar. Bang polis. Nah, saya bagi sesuatu untuk bang polis. Bagi hadiah. Aku kena langgar. Aduh, sakit. Ni, saya bagi hadiah istimewa iaitu ini. Jap. Alamak, aku punya ni kena ambil dengan orang yang tak betul. Lari. Tidak kau. Siapkan senjata. Aku ketuk kepala kau. Bang, saya Ronaldo bang. Kenapa ni? Tak payah nak menipu. Betul bang. Okey, kau memang nak kena katok ni.
Tinggal. Saya ni sebenarnya hack ke bang? Nak saya hack awak ke? Awak nak saya hack awak ke? Aku pukul lah. Alamak, dia nak hack aku punya badan. Sebenarnya aku tipu. Sebenarnya aku adalah Kulki. Nipu, aku dah tahu. Kulki. Kau nak aku makan. Oh my god. Lari jom, lari jom. Dia dah takut. Lari jom, lari jom. Masa, aduh, aku susah ya. Wait. Apa ni? Markas orang hitam. Paduan. Baik aku solat kat sini. Manalah polis tu tak pandai solat. Tak pandai ni ya. Apa ni? Tadi ada orang sus. Oh yeah. Jap. Kau dah pindah alam ni. Kau dah lupa ke aku ni siapa? Lari lu. Kau siapa? Kau dah lupa ke? Tak lupa tak apa. Tak apa. Apa? Aku siapa? Aku Faris. Aku lupa. Siapa kau? Aku ingat kau dah lupa. Kau dah ingat-ingatan lepas tengok orang. Tak apa. Pasal tu bakul. Bang, sedekahnya bang. Nanti saya Bang, tolong. sedekahnya bang. Dah berapa hari saya tak makan bang. Please bang. Please bang. Okey bang. Berapa hari saya tak makan bang. Lapar bang. Sekejap, saya bagi benda ni kat awak ni. Bang, lapar. Sekejap saya bagi awak benda ni. Abang kereta Ini kebal. dah aku tembak kau. Abang yang mablis. Abang adalah orang yang tidak mablis. Go. Aku dah cakap. Engkau ni penipu. Dah lah. Orang kacam. Lebih baik aku. Aku ingat engkau boleh lari kan? Kena lupa ke ini kedai aku dulu. Tak apalah. Kedai aku. Aku juga yang jadi bos kau. Kau tak ingat kan? Aku kan bos kat sini. Engkau tak payah nak menipu lah. Alamak, aku jatuh. Tidak. Tamatlah sudah kisah kami. Terima kasih. Dan coba lagi. Tak dapat tangkap. Tak dapat tangkap. Engkau yang baku sangat. Aduh, asyik kena yang lain je. Yes. Okay. Azim, kena bensin. Okay guys, aku berjanji kalau dia dapat tembak aku punya mata, aku akan berhenti dan akan buat part 4. Aduh, penat. Aduh. Oi. Apa engkau dah janji? Jap. Aku buat. Tamatlah sudah kisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye bye guys. Jap, sebelum saya tutup video ni, saya akan bagi tahu. Nanti kalau kita buat channel ni lagi, akan ada akan bos Takif. Tadi saya cakap bos saya meninggal. Saya cuma tipu sahaja. Hanya bos dia mati hidup. Dan bos dia adalah super duper ketot. Kalau nak feed, tapi kalau nak part dia sekarang okey aku akan bagi. Tapi bohong, bye bye.